Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat juga kita jumpa lagi di kebun. Saya buat rakaman ni ketika hujan renyai-renyai dan dijangkakan rakaman untuk video kali ini mengambil beberapa hari sebab saya masih bekerja dan kebanyakan saya mengambil pada waktu lewat petang sekitar pukul 6 lebih ke atas. So kemungkinan saya akan ada sekitar dalam 40 minit sahaja di kebun. Tapi insya-Allah itu bukan halangan untuk terus kita berkebun. Pada video kali ini saya nak pindahkan anak sayur kunyit. Ni kebanyakan yang saya semai lah. Kebanyakan dah saya semai ada 2, 4, 6 polybag. Yang ini masa semaian kunyit baru ni. Saya tak kira lah ada berapa yang sesuai untuk disemai semula. Dan permulaan cabaran sikit, saya nak bersihkan dekat sini untuk letakkan dalam polybag yang besar lah kalau boleh, satu demi satu. InsyaAllah kita usahakan dan kita mulakan sekarang. Saya dah bersihkan sebahagiannya, saya dah alihkan ke sini bekas-bekas lapik tanah sebelum ni. Cuma kat sini saya jumpa nampak ada semut banyak. Sarang semut ni. Tu saya rasa kena buat sesuatu sebelum saya buat dia naik atas ni kan. So saya buat permulaan ni lah, saya akan guna bakar ni dulu lah untuk bagi dia lari ke tempat lain. Saya rasa cukup lah 40 minit dapat turun ke kebun ni bagi saya satu nikmat jugalah sebab kita punya minat kan. So saya sempat pindah dua lah. Kat sini nampak tadi tak ada semut. Cuma yang sini saya rasa saya cadang lah. Saya pasak dengan besi untuk elakkan beban ni ke kiri So saya nampak situ tadi banyak semut. Masih banyak semut Saya bimbang dia bawa bersarang kat bawah tu. Saya cadang mungkinlah saya akan buat sesuatu untuk elakkan dia tak bersarang di sini. Dan jika 2-3 hari akan datang masih ada kat sini, saya rasa saya akan gunakan alternatif yang sesuai lah. So inilah keadaan kebun saya. Dan kalau tengok di sini sebenarnya saya pun dah tanam sini satu, saya cuba. Dan saya tengah baik pulih ni sebenarnya kolam ikan ni. Tapi banyak lagi kerja perlu dibuat. Kalau ikutkan saya terpaksa pulang sebenarnya sebab semakin gelap. Okey, insyaAllah kita sambung pada esok hari. Okey, jumpa semula rakaman pada hari kedua. Saya nak uruskan yang ni lah, semut ni kan. Saya nak buat sesuatu. Tengok pada keadaan dia saya rasa kita bagi peluang lah untuk dia cari rumah lain. Saya pakai spray campuran campuran kunyit dengan lada Okey, campuran lada dengan kunyit air dia saya dah tumbuk halus ataupun saya blender. Ni air dia. Jadi dia campuran tu saya rasa kita tuang teruslah dekat sini. So ni sarang dia.
Okey, saya dah spray yang asas. Tapi saya rasa mungkin akan datang saya akan spray lagi. Mungkin saya tak tunjukkan rakaman video saya spray ni. Spray sayur apa semut ni ataupun sarang semut, sebab saya nampak agak besar di sini. Jika tak berkesan, saya rasa saya bercadang akan gunakan racun serangga yang sesuai. Tapi buat sementara ni saya yakinlah insya-Allah dia akan lari ke cari tempat yang lain, sebab saya perlukan tempat ni untuk saya menanam sayuran kunyit ni. Okey, untuk hari yang kedua saya rasa saya kena bersedia untuk balik sambung pada hari lain. Dan saya berpandangan selepas hari yang kedua ni saya dapat pindahkan beberapa pokok ke sini. Masih ada lagi kat sana tu, saya letak sana sementara. Dan ni yang baru dituai sebelum ni. So saya nampak di sini ada selesai 2, 4, 6, 4 lagi polybag sekurang-kurangnya. Dan bergantung pada keadaan Kalau kat sini saya nampak semut sudah lari, tak ada, dia dah berpindah ke tempat lain, saya rasa saya kena letak, boleh letaklah satu kat sini untuk kuatkan lagi pangkin sebab saya dah sedia lah ni. Ada yang ni nanti saya akan baik pulih, sebab yang ni tanah sebelum ni yang pernah digunakan untuk kunyit saya rasa kena baik pulih lah ni. Situ pun banyak lagi Saya rasa ni banyak benda lah. Saya rasa saya tak boleh buat pada esok hari, rakaman hari yang ketiga saya rasa tak sesuai. So saya akan buat penambahan baikkan dulu tanah-tanah ni. Saya lepas tu saya rasa kena recycle balik lah tanahnya. InsyaAllah saya akan sambung rakaman pada hari yang seterusnya. Bancuhan halia dengan lada saya dah bawa ke kebun, dan saya cadang yang serbuk je ni, saya campak sini lah. Saya letak kat sini supaya dia meresap ke dalam tanah kan. So yang ni saya akan spray ini pun saya rasa saya akan spray bagi dia lari ke tempat yang baru.
Okey, saya rasa cukup dah. Okey, alhamdulillah dapat juga disiap. Sebenarnya tempoh rakaman ni 4 hari, tapi hari yang ketiga saya tak buat sebab saya turun terlalu kejap. Ada kesibukan di rumah dan juga di pejabat. So ini je. Suasana je pun dah semakin gelap. Dapat 2, 4, 6, 8, 9 lah. Ada lagi tu. Ini sajalah saya rasa. Yang penting kat sini, kat sini dapat dibuat sesuatu lah. Ini saya mungkin yang ada baki ni, yang saya semai sebelum ni saya akan cuba kat sini lah. Saya rasa ni cara terbaik. Ini banyak lagi. Ini dalam plastik hari tu belum sempat dipindahkan, disemai. Saya rasa yang ini dulu, yang ni saya cuba buat dulu. So kalau tengok di sana tu saya ada buat letak tayar. Saya cadang nak gali lubang sikit. Lepas tu saya timbus dengan tanah yang dah baik pulih. Kemungkinan kat sini lah, serai kot. Maaf, ni halia kemungkinan. Kalau dapat 5 saya ingat saya tak cukup. Mungkin 5 saya cuba kat sini. Cuba tengok halia di tempat yang macam ni dan tempat yang agak panas. Macam ni direct pada cahaya matahari. So itu sajalah saya rasa. Cuaca sebenarnya saya lambat turun juga sebab tadi hujan sangat lebat. So ini sajalah perkongsian untuk video pada kali ini. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini memberikan manfaat dan pengajaran untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.